Assalamualaikum semua. Saya Amma, student leader anda. Cuti perayaan yang panjang bakal tiba dan semua orang pastinya tidak sabar nak balik kampung. Tapi ingat, gembira-gembira juga. Keselamatan jangan dilupakan. Sekolah kita telah melancarkan kempen Sekolah Selamat Negeri Johor. Tapi, apa sebenarnya kaitan keselamatan sekolah dengan cuti di rumah? Jom kita tanyakan guru bahasa kita. Jom. Assalamualaikum cikgu. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk awak juga dan untuk warga sekolah khususnya. Terima kasih cikgu. Cikgu, sekolah kita telah melancarkan kempen Sekolah Selamat. Kempen ini menekankan banyak elemen seperti buli, kebersihan dan keselamatan lintas. Isu paling dekat dengan cuti sekolah perayaan ialah keselamatan perjalanan. Pada pandangan cikgu, bagaimanakah sikap penggunaan semasa pulang ke kampung? Boleh menjejaskan kebahagiaan perayaan? Terima kasih. Satu soalan yang bagus daripada awak. Pertamanya, apabila kita merayakan hari perayaan, khususnya perayaan Hari Raya Aidiladha, pastinya semua akan teruja untuk balik kampung. Jadi di situ ada sikap tergopoh-gopoh ketika memandu. Jadi apa yang penting ialah ingatlah orang yang tersayang di rumah, memandu dalam keadaan yang sehat, tenang dan tidak tergopoh-gopoh. Sangat betul cikgu. Selain keselamatan di luar, keselamatan dalam sekolah juga perlu dijaga sepanjang cuti. Apakah persediaan penting yang pihak sekolah telah buat? Dan apakah pesanan cikgu buat murid-murid sebelum keluar bercuti? Soalan yang menarik juga untuk saya sebut. Pertamanya, di peringkat sekolah, keselamatan juga perlu kita jaga, khususnya suis-suis yang melibatkan elektrik perlu ditutup sebab dalam tempoh cuti sekolah mungkin ada perkara yang kita tak terduga. Jadi pesanan saya ialah jaga keselamatan sekolah, pastikan semua telah ditutup dan semua murid khususnya kena juga mengingatkan kepada ibu bapa dan rakan-rakan supaya sentiasa menjaga keselamatan sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, supaya kita boleh kembali semua ke sekolah dalam keadaan ceria dan gembira. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingat pesan guru besar kita tadi. Jadilah pengguna jalan raya yang beretika. Rancang perjalanan anda. Dan ingatlah yang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat. Mesej keselamatan ini daripada saya, student leader Amma dan pihak sekolah.